Objektif pelajaran yang pertama, okay, menyatakan maksud syukur. Yang kedua, menyatakan dalil nakli syukur. Yang ketiga, contoh sifat syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang seterusnya, cara dan contoh bersyukur, ciri orang yang bersyukur, dan hikmah bersyukur. Okay, pertama cuba kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan syukur. Syukur ni, apakah syukur? Syukur dari segi bahasa iaitu pujian. Pujian. Dari segi istilah pula, dia adalah menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua perintahnya. Okey, kita tengok dalil syukur. Okey, apakah dalil dia? Okey, cuba kita bacakan ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 152. Apa maksud dia? Maksudnya ialah, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah, ada perkataan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Itu dalil syukur. Seterusnya kita tengok contoh sifat syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam sehingga dua kaki baginda bengkak. Lalu isterinya, baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah SAW? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Baginda pun bersabda yang bermaksud, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dosanya telah diampunkan, yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu ataupun akan datang, masih lagi solat sehingga bengkak kedua kakinya. Itu tanda dia nak bersyukur dengan baginda, nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya kita tengok pula cara dan contoh bersyukur. Bagaimana cara dia? Kita tengok dengan hati dulu. Cara dengan hati macam mana? Okay, pertama, bersangka baik terhadap Allah. Apa-apa perkara, sama ada baik ke buruk ke, kita kena bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ingat dan memuji Allah dalam hati. Yang ketiga, kita buat apa? Meyakini bahawa nikmat yang diterima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah cara dan contoh bersyukur dengan hati. Sekarang kita tengok pula cara dan contoh bersyukur pula dengan apa pula? Ya, dengan lisan. Lisan ni maknanya perkataan. Macam mana dengan lisan ni? Ya, yang pertama, tentunya kita sebut dan memuji Allah dengan berzikir. Alhamdulillah,
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, contohnya kan. Yang kedua apa dia? Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sifat syukur. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku sifat syukur. Contoh kita berdoa. Okay, yang seterusnya, yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada manusia. Kalau kita terima apa-apa kebaikan daripada manusia, kita ucapkan terima kasih. Dan yang keempat, bercakap perkara-perkara yang baik. Itu tandanya cara dan contoh bersyukur melalui lisan. Baik, seterusnya cuba kita tengok pula cara dan contoh bersyukur pula perbuatan kita nak buat macam mana pula? Tanda kita ni bersyukur, contoh kita bersyukur. Okay, yang pertama, kita mengamalkan amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Istiqamah ni mana berterusan. Kita lakukan amalan fardu itu tekun dan istiqamah. Seterusnya, yang kedua, memperbanyakkan amalan bersedekah. Yang ketiga, melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, melakukan sujud syukur apabila mendapat nikmat atau terlepas daripada musibah. Kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita tengok pula ciri orang yang bersyukur. Bagaimana pula ciri orang yang bersyukur? Yang pertama, orang yang bersyukur ni, ciri dia akan nampak rajin dan tekun beribadah. Kalau kita rajin dan tekun beribadah, itu ciri orang yang bersyukur. Yang kedua, bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Nampak orang lain berjaya, dia bersangka baik. Okay? Yang ketiga, sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud qanaah ni? Qanaah ni maksudnya kita rasa cukup dah. Apa yang kita ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita rasa cukup, memadai, qanaah. Okay, seterusnya, menjadi seorang yang pemurah. Betul kan? Bila kita seorang itu bersyukur, dia akan jadi pemurah, sebab dia tahu harta ini bukan harta dia, harta Allah Subhanahu wa taala. Okay, seterusnya, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Semoga kita tergolong dalam mereka yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang terakhir iaitu hikmah bersyukur. Apakah hikmah bersyukur ini? Yang pertama, hidup dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana sentiasa beramal soleh. Yang kedua, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala kerana bertambahnya keimanan. Yang ketiga, dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat kerana sentiasa redha kepada Allah. Dan yang keempat, dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesungguhan menjalankan perintah Allah. Inilah hikmah bersyukur. Ada 4 hikmahnya, dan jangan lupa kita letakkan kata kunci ataupun kata sendi di antara isi dan juga huraian. Semakin banyak kita bersyukur, akan semakin banyak kebahagiaan yang kita dapat. Amin.
Jadi, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video lain dan untuk memberi semangat kepada Ustaz untuk menghasilkan video-video yang lain. Baik, jumpa lagi. Ustaz juga bagi kredit kepada Ustazah Adura dan terima kasih.